Okey. Kamu pernah pergi Kelantan tak? Tak pernah? Ada yang pernah pergi kan? Negeri-negeri di pantai timur ke, pergi ke Pulau Pangkor nak? Okey, bila kamu pergi ke sana, kamu biasa tengok ada kapek pula. Bot kayu tu kan? Bot kayu tu dibuat dalam air ke atas darat? Ada darat. Kat air? Atas air tu maku yang semua? Yelah, dia nak buat bot tu, mestilah atas darat dulu. Kan? Dah siap, baru ditolak ke air. Macam mana dia nak nolak yang kayu tu? Guna apa? Macam mana? Guna kayu. Kayu tu bentuknya apa? Kayu. Dia nak golek sampai ke air tu kan? Dia guna kayu. Kayu tu bukan bulat, namanya silinder. Kan? Silinder sebab dia panjang. Kan? Dia macam ni ha. Macam ni kamu punya pen ni. Kan? Kamu letak benda atasnya, berat macam mana pun dia boleh golek. Faham tak? Dia boleh golek. Tolak lah. Oh, dah nak habis, yang ni tarik letak ke depan. Faham? Faham Najwa, kenapa pelik? Tak faham, tak nampak. Ini kamu punya kapel dah siap. Sekarang ni dia akan letak kayu ni macam ni ha. Susun lah macam tu. Mana lagi yang bulat ni, tak ada dah. Okey, katakan ada 3 kayu macam ni kan. Okey, kat sini ada air. Nampak tak? Tak nampak dah, tak lama lah. Okey, bila dia tolak, tolak. Belum lagi. Dia kena letak ke depan pula. Angkatlah ramai-ramai. Lepas tu tolak dekat sikit, angkat ni pula, letak depan. Sampailah masuk air. Boleh faham? Kalau tak faham, nanti kita pergi buat rombongan ke sana. Boleh? Okey, jadi yang saya maksudkan di sini adalah begitu pentingnya kayu. Kamu bayangkan kalau kayu tu bukan berbentuk bulat tu. Kan? Kalau tak ada kayu yang bentuk bulat tu, betapa susahnya kan. Kamu bayangkan kamu naik basikal, roda basikal kamu tu hanya ada seorang je yang boleh naik basikal yang rodanya petak. Siapa dia? Flintstone. Kartun Flintstone. Kan kartun dalam batu tu kan. Petak. Kebanyakan bentuk bulat ni banyak membantu. Kan? Ada kamu tengok jam kamu tu geraknya 4 segi. Ada? Ni kan bentuk bulat. Steering pun bulat. Kamu bayang steering 4 segi. Ramai yang mati tercucuk kat bucu tu. Okey. Jadi tajuk kita hari ni adalah bulatan. Dalam bulatan tu dia ada beberapa ciri yang perlu kamu tahu. Okey, ada beberapa ciri. Okey, kita tengok bulatan dan bahagian bulatan. Tengok dalam buku teks kamu tu. Bulatan dan bahagian bulatan. Bulatan satu set titik. Bulatan sebagai satu set titik. Setiap bulatan dia ada pusat. Kan? Setiap bulatan dia ada pusat. Pusat itu biasanya tetap. Okey? Biasanya tetap. Titik tetap. Nampak? Kamu dah belajar sebelum ni kan? Locus. Kan? Bila ada satu titik tetap,
dan satu titik lain bergerak yang sama jarak dengannya, maka terhasillah bulatan. Kamu bulat ke bukan? Kamu bulat ke bukan? 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 Kamu sebenarnya bulat. Sebab kamu ada pusat? Ada yang tak ada pusat? Semua ada pusat kan? Kamu bulatan lah, ada pusat. Okey. Bulatan terdiri daripada titik-titik yang sama jarak dia dari satu titik tetap. Dia macam ni lah, kan? Dia macam ini. Dari satu titik tetap, maka ada titik di atas bulatan itu, jarak dia ke titik tetap itu adalah sama. Okey, bahagian bulatan. Okey, tengok ni betul-betul. Nanti saya sebut tak tahu apa bendanya. Okey, kalau tak nampak, tengok dalam buku kamu tu. Okey, yang pertama sekali adalah pusat bulatan. Pusat biasanya berada di tengah lah. Tak ada pusat di tepi. Kan? Ada pusat kamu kat sini. Itu bukan pusat, itu lubang. Kena operate. Pusat mesti kat tengah-tengah. Kan? Kalau kamu imbang badan kamu ni kan, tak nak bagi jatuh, ada kayu. Kan duduk situ lah, letak pusat kamu tengah-tengah tu, seimbang lah. Okey. Pusat bulatan biasanya ditandakan dengan huruf O. Ini lepas ni boleh sebut O dia ya. Ialah satu titik tetap yang berjarak sama dari semua titik pada bulatan. Maknanya pusat bulatannya mesti macam itu. Okey? Boleh? Kalau kamu ada bulat, kamu tandakan ini adalah O. Betul, itu pusat dia. Kalau ada bulat, kamu tandakan ini O, itu bukan bulatan lah. Okey? Itu namanya cacat. Nampak tu? Okey. Yang kedua adalah lilitan. Lilitan ialah perimeter sebuah bulatan. Ni perimeter dia lah. Kat tepi tu namanya lilitan. Melilit. Jejari. Jejari ialah garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan. Okey. Pusat ke lilitan itu, jarak dia kita panggil sebagai jejari atau radius. Radius dalam bahasa Inggeris, jejari dalam bahasa Melayu. Okey, jejari ni tidak ada kait mengait dengan jari kelingking, jari hantu, semua tak ada. Kan? Ada jejari. Boleh? Diameter. Diameter ialah garis lurus yang menyambung dua titik pada lilitan dan melalui pusat bulatan. Okay. Kalau kamu ada satu bulatan, walaupun tak bulat, kamu anggaplah bulat. Ni ada pusat. Betul. Kamu ada satu titik, lalu dekat pusat ke lilitan yang lain. Dia menyeberang melalui pusat bulatan. Itu namanya diameter. Okey. Diameter. Kalau dari sini ke sini namanya jejari. Ini ke sini namanya jejari. Ini ke sini jejari. Ini ke sini jejari. Ini ke sini diameter. Faham? Ini ke sini jejari. Ini ke sini pun jejari. 2 kali jejari adalah diameter. Faham? Tak ada apa masalahnya. Maknanya 2J. Kalau jejari dia ni 2 cm, diameter dia 4 lah. Simple je. Tak ada susahnya lah. Okey. Perantas. Perantas ialah garis lurus yang menyambung sebarang 2 titik pada lilitan. Faham? Ayah, tak susah. Ini apa? Ini diameter. Kan? Dia cross macam tu. Kalau ada garis
gitu namanya apa? Diameter. Kalau ada lagi satu, ni pusat, shiu gitu. Bukan perintis, perentas. Perentas. Okey, kalau macam ni pun perentas. 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 Janji jangan kena pusat tu. Oh tak ada kat sini. Oh ada kat atas ni je. Itu pusat bulatan. Kalau dia lalu dekat O, dia jadi apa? Diameter. Kalau tak lalu kat O, dia jadi perentas. Bukan perintis. Lengkuk. Lengkuk. Bukan lengkung. Lengkung maksudnya tu agak-agak yang makan. Buka puasa nanti makan lengkung. Lembik-lembik tu lengkung. Ini namanya lengkuk. Lengkuk ialah sebahagian daripada lilitan. Lengkuk ADC ialah lengkuk minor, manakala lengkuk ABC ialah lengkuk major. Faham ke? Major minor ni. Okey, kamu ada bulatan. Saya tunjuk satu lah. Ada pusat. Betul? Ada pusat. Yang ini dinamakan lengkuk. Dia tidak sampai jumpa ni kan, lengkuk. Ada pusat, lengkuk. Okey? Ada pusat, lengkuk. Kalau begitu, lengkuk juga. Kalau kopi ni, nah, tu pun lengkuk juga. Jangan sampai bersambung. Kalau bersambung dah tak jadi lengkuk. Okey, kalau macam ni, macam ni, lengkuk juga. Okey, kita ada dua major dengan minor. Major ini besar, ini adalah kecil. Kalau ini major ke minor? Major. Bukan major yang ini. Major. Ini minor. Yang ini ni pandailah dah. Itulah maksudnya dalam buku tu. Okey. Yang ke G. Sektor. Sektor ialah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Sektor OABC ialah sektor minor, manakala sektor OADC ialah sektor major. Murid-murid sekalian, sektor itu adalah umpama apa? Bukan durian. Salah. Pandai Najwa. Umpama pizza. Bukan pizza. Pizza. Okey, tak kira lah pizza murah ke pizza mahal, atau pizza yang ada sosis atasnya tu, yang jual RM RM2 tu, sama juga, kita panggil pizza juga kan. Okey, apabila kamu ambil slice ini, katakan kamu ambil satu je, tak kuat makan, ambil yang slice ini, kamu keluarkan dia dan kamu ngap. Okey, bahagian ini dinamakan sektor. Yang kamu makan ni mana yang banyak? Yang kamu keluarkan makan ke yang tinggal? Yang tinggal. Maka yang kamu keluarkan ini adalah sektor minor, dan semua yang tinggal itu adalah sektor major. Sektor major. Boleh faham? Senang je tak? Sektor tu ingat pizza tu. Tadi tak faham ya? Sekarang dah faham dah. Senang je tak? Okey? Boleh?
Itu dianya. Sama tak? Okey, tembarang. Temberang. Temberang tu kamu yang selalu temberang saya. Temberang. Temberang tu tipu. Faham? Tak faham? Apa dia? Tipu. Tipu. Kamu ni macam anak saya lah. Kan dekat TV tu ada TIPU. Kamu tak nak tengok iklan tu? Ya Allah, kamu tengok apa? SpongeBob je ke apa? Balik nanti tengok, mesti ada punya TIPU. Lepas tu anak saya tanya, apa? TIPU tu apa? Tipu lah. Tipu tak apa-apa, ngecek. Ngecek tu apa abah? Bercakap bohong. Tembereng, temberang. Temberang, tipu, bercakap bohong, apa lagi? Ngecek. Ngecek tu cakap perak. Itu sama lah tu. Dia buat tapi dia kata tak buat. Itu maksudnya. Nanti anak saya tengok, nanti dia tahulah, dia tengok video ni kan. Maksudnya. Faham? Boleh? Itu berlainan dan sangat tak sama dengan tembereng ini. Faham? Tembereng ialah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk oleh satu perentas. Tembereng ABC ialah tembereng minor dan tembereng CDA ialah tembereng major. Okey, ini pizza kan? Tembereng ini berlainan dengan sektor ini. Sektor ni kamu ambil dari pusat, kamu potong tu dari pusat, betul? Tembereng ni kamu potong sukati kamu je. Kopi tu. Dia tidak melalui O. Okey, ambil ni. Kalau ini perentas kan? Perentas kamu ambil sebahagian tu. Makan yang ininya. Boleh. Ini kamu cubit sukati kamu. Kalau kek tu kamu cubit kan? Itu dinamakan perentas. Faham? Kalau kamu potong kek tu elok-elok, potong macam ni lagi. Ini apa? Ni. Sektor. Boleh. Kalau kamu potong siut gitu tak lalu ikut bulat ni, ambil ni makan, itu namanya tembereng. Yang kecil itu tembereng. Yang kecil tembereng minor. Yang besar tembereng major. Boleh? Habis. Tahu dah? Itu bau. Bukan bau. Itu baru ciri-cirinya.